Tengok standard budak-budak kita berniaga standard budak-budak Gen Z. Hari-hari everyday beli gambar 10 keping je. 10 keping gambar ni, sekeping baru 40 sen. 10 keping dia dalam RM8. RM8 pun seller sampai kena gugut. Okay, hari-hari kena maki dengan budak. Beli gambar 10 keping je. Oi. Tak ada bahasa langsung. Awas kau awas cancel je terus. Kau ingat kau beli rumah bang? Kau ingat kau beli kereta sebiji ke rumah banglo? Nak ugut-ugut. Ni salah satu tau, ada banyak lagi. Mari hari-hari hadap Gen Z ni. Okay? Tapi kalau kerek sangat, kita kerek balik lah. So hopefully you guys yang kat luar tu, adik-adik, bahasa tu jaga sikit lah. Jangan nak tunjuk sangat you tu Gen Z. Okay? Jangan nak tunjuk hebat sangat. Macam hari tu ada seorang tu, dia ugut-ugut. Dia ugut-ugut, dia bagi gambar couple. Dia bagi dia ugut-ugut, dia cakap dekat kita, macam ni ke kau buat kerja? Macam ni ke kau buat kerja? Sebab lambat delivery. So you guys please lah.